Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrin Anishazwina binti Najri berumur 12 tahun dan merupakan murid di Sekolah Kebangsaan Merlimau 1 dengan kod sekolah MBB 1031. Saya seorang yang berdedikasi dalam pembelajaran dan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Saya juga gemar melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah bagi mengembangkan bakat dan kemahiran diri. Hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk Awas Jangkitan Denggi. Buku ini dikarangkan oleh Siti Nurnadia Zakaria, mengandungi 38 muka surat dan diterbitkan oleh penerbit Prisma Sendirian Berhad. Buku Awas Jangkitan Denggi ini mengisahkan tentang bahaya penyakit denggi yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Dengan gaya penyampaian yang menarik dan ilustrasi yang sesuai untuk pembaca muda, buku ini menerangkan bagaimana jangkitan berlaku, tanda-tanda penyakit serta cara mencegahnya. Pembaca akan didedahkan kepada kitaran hidup nyamuk Aedes, bagaimana ia membiak dan faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes denggi. Selain itu, buku ini juga menekankan kepentingan menjaga kebersihan persekitaran untuk mengelakkan tempat pembiakan nyamuk seperti menghapus air bertakung dan menggunakan semburan nyamuk. Buku ini bukan sahaja memberi kesedaran tentang bahaya denggi, tetapi juga membimbing pembaca mengenai langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil dalam kehidupan seharian. Sesuai untuk pelajar dan sesiapa yang ingin memahami lebih lanjut mengenai penyakit ini. Awas Jangkitan Denggi berfungsi sebagai sumber pendidikan yang berharga dalam usaha membanteras wabak denggi. Pada pendapat saya, buku ini dapat memberi informasi yang berguna. Susunan dan gaya bahasa yang mudah difahami oleh semua peringkat umur. Ilustrasi pada kulit buku ini juga mampu menarik perhatian pembaca. Selain dari itu, saya berpendapat bahawa kandungan buku ini terlalu ringkas dan tidak cukup terperinci bagi pembaca yang ingin memahami aspek saintifik mengenai virus denggi dan kawalan vektornya. Buku ini juga bersifat fakta tanpa elemen naratif atau cerita. Secara keseluruhannya, Awas Jangkitan Denggi merupakan buku yang bermanfaat, terutama dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya denggi. Namun, ia boleh diperbaiki dengan menambah lebih banyak ilustrasi, contoh kes atau fakta menarik bagi menjadikan lebih menarik dan mendalam. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.